Taman Negara Johor Tanjung Piai ini selain daripada hutan paya bakau, dia juga dikenali sebagai penghujung selatan tanah besar Asia. Jadi kawasan ini amat penting untuk satu daripada segi konservasi dan juga satu lagi daripada segi tarikan pelancong, di mana kita kena jaga kawasan kita ni supaya title penghujung selatan tanah besar Asia tu masih kekal di sini. Antaranya ialah kita menjagalah ekosistem kita, konservasi kita daripada segi tanam pokok, semai pokok dan juga aktiviti-aktiviti kutuk sampah dan aktiviti-aktiviti konservasi yang lain. This is my first experience untuk tanam pokok bakau. Biasa kita tanam pokok dekat aktiviti lain lah. Bakau ni yang kena dalam seluk ni first time. So ni memang looking forward lah for this kind of program. And also kita tahu bakau ini membantu dari segi ekosistem untuk keselamatan pantai dan juga daripada bencana dan sebagainya lah. Okeylah, kita straightforward lah sebagai orang awam yang orang kata mempunyai tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar, untuk menjaga alam lestari dan sebagainya. So which this kind of activity sangat penting lah. Not only orang kata selalu aktiviti ni dengan budak sekolah je, so jarang yang mereka yang berusia untuk terlibat. So this aktiviti patut diperluaskan lagi untuk dapat sebarkan knowledge yang lebih banyak lah. Sometimes ada yang datang sini dia cuma pergi berkenaan dengan pelancongan, dan itu dia datang sini dikenali sebagai penghujung selatan tanah besar Asia. Tapi side yang lain pula ialah kita ada kawasan konservasi di mana kita kena jaga sama-sama untuk kita memelihara kawasan kita ni supaya tak terhakis, dan juga spesies-spesies yang ada di kawasan kita ni masih lagi terjaga. Itulah salah satu penglibatan sukarelawan ataupun korporat-korporat company datang ke sini untuk kita mempelajari ekosistem kita yang ada kat sini supaya kita boleh mengekalkan apa yang ada di kawasan kami. I rasa at least lah parent semua, how to say, all age kena experience sekali. Baru tahulah how is the process, baru tahulah how is the overall environment yang kita ada, dan appreciatekan yang apa yang kita ada. Bukan hanya sekadar menanam pokok,